Guna jari. Ui, hilang. Wow. Okay. So, ni tembak dia jatuh. Jatuh karat-karat dia. Tapi dah nampak lah kotorannya berbanding dengan sebelum tadi dah hilang. Kita fokus yang ni pula. Okay. Kalau dalam kawasan tertutup, Kak Feri galakkan you all pakai face mask ya. Karat dia dah start jatuh. Bila dah macam ni, kejap lagi dia longgar sendiri. Kak Feri sekarang, Kak Feri cuba untuk tarik. Tarik jari. Tarik jari. Ui, hilang. Okay. Kan? Tadi kan dahsyat. Dah bersih guys. Sungguh bersih Ni adalah yang degil sikit ni, kita tambah sikit lagi. Hilang ke mana dah karat ni? Hampir keseluruhan karat dinding ni dah tak ada. Setakat ni boleh nampak Kak Feri tak guna brush lagi. Hampir putih bersih. Kak Feri hanya spray je dan tembak air. Penting resepi sabun badan kita ni sangat-sangat meringankan. Buang je dah hilang, tembak je dah hilang, gosok manja je dah hilang, tarik je pun dah hilang. Yang penting ada sabun badan ni. Karat yang dahsyat 40 tahun macam toilet ni pun seakan bersih macam baru. Shiny. Tengok ni.